Di bulan November 2019, Wan Kuzain mendapatkan panggilan untuk berlatih dengan tim nasional U23 Malaysia yang dilatih oleh Datuk Ong Kim Swee sebagai persiapan untuk SEA Games 2019 yang akan berlangsung di Manila. Namun, sayangnya ia tidak dapat bergabung dalam tim tersebut karena adanya masalah terkait dokumen kewarganegaraannya. Wan Faisal mengungkapkan bahwa adiknya, Wan Kuzain, siap untuk menyerahkan paspor AS-nya demi mewakili Malaysia, menurut informasi dari @scoop.my. Dalam hal ini, Harimau Malaya telah mencantumkan Kuzain dalam daftar siap 2 kali, mengingat bahwa seorang pemain hanya diperbolehkan memiliki 1 paspor. Kuzain layak mewakili Malaysia karena ia adalah warga negara Malaysia. Namun, ada keraguan mengenai komitmennya terhadap tim nasional sebelumnya. Berikut komentar warga Malaysia saat tahu Wan Kuzain dipaksa gabung timnas Malaysia. Tak payahlah, stay je lah main Liga USA tu. FAM tengah pening, tengah kelang kabut sekarang ni dengan kes 7 pemain warisan tu tak settle-settle lagi. Duk tai chi sana sini. Sebab cari penyakit. Siapa yang desak sangat main untuk negara boleh claim ke kelab. Kalau dia lepaskan, ada jaminan ke dia wakil Malaysia? Tak yalah Mamat ni. Tak padu sengat pun. Tak berbaloi kalau coach Pita ambil dia. Faisal Halim dengan Arif Aiman padu lagi dari Mamat ni rasanya. Abang and adik sama-sama tak boleh pakai. Alasan tak mahu jadi wakil negara lah tu. Puih. Kalau lepas pasport US, nanti kena apply visa US. Kalau ambil pasport Malaysia pula, nanti masuk ke Myanmar, dah tak perlu visa. Bagi akulah, lebih baik pasport US. Kalau tak nak, biarkan saja. Cari lain. Kes dah lama sangat. Tak payahlah adik Mak Jagon ni. Senang je nak ambil kredit player yang dah main dari dulu lagi. Pasport US banyak advantage. Nak lepaskan pun berat. Rugi weh lepas pasport USA, currency tinggi dari Malaysia. Tak payahlah panggil kalau pasport pun susah nak pilih mana satu. Move on je lah daripada budak ni. Daripada nak tunggu budak ni, better bagi jelur ke player peluang tu. Quality and physical sama lebih kurang je. Bukan baru ni, Mak Jargon punya beria nak halau Amerika lah, boykot lah apa. Suruhlah adik hang balik, Malaysia tu orang sana. Buat apa? Hah? Tu bukan adik dia dah. Adik tiri lah. Tak payahlah. Kau darah asli, bukan darah warisan. Memang duduk sub je lah kalau terpilih. Okey, kita lupakan sikap juar mahal dulu. Kau tukarlah dulu pasport tu, baru cerita. Semaklah. Isu ni selalu muncul. Mainnya tak jadi-jadi juga. And abangmu, baik konsentrate politik je lah. Lawak cetak duit sendiri belum habis gelak lagi. Kalau dia surrender pasport US, nanti consider import untuk liga sekarang. Rugi. Tak payah. Hari tu belagak sangat. Nak main untuk Amerika. Lah dah tak laku, terhegeh-hegeh nak balik main Malaysia. Tak ada pun terhegeh-hegeh. Dia tak rugi apa pun. Bulan Malaysia tengah serabut lah ni. Masing-masing nak lepas tengkuk. Kalau berminat, dah lama dia lepaskan. Ni dah letak 2 kali senarai menunggu pun pasport tak tukar-tukar, maknanya Messi tak minat. Buat apa nak lepaskan benda tak pasti? Rugi untuk kelab dia juga jadi status import. Adehai, kalau dah confirm, panggil, barulah boleh lepas. Ni FAM hantar status bersedia. Suruh bersedia je kan? Lepas-lepas tak dapat apa-apa. Dulu bukan main belagak tak nak main dengan Malaysia. Sekarang terhegeh-hegeh pula. Tak boleh pakai punya orang. Dapat peluang wakili USA yang ada chance masuk World Cup berbanding Malaysia, kau agak-agak, jangan memandai cop orang belagak disebabkan dia ada ambitious nak main pada tahap tertinggi. Sesiapa pun mesti nak cuba main dulu dengan negara yang dilahir. Lebih-lebih lagi negara yang pasukannya kuat. Pemain 7 warisan itu pun kalau negara kelahiran mereka panggil, tak adanya nak main untuk Harimau Malaya. Benda ni biasa, bukan belagak. Itu yang Wan Kuzain lalui.
Tak payahlah budak ni adik-beradik. Muka Melayu pun dulu bapak dia belagak tak nak bagi wakil Malaysia. Sekarang dah tak terpilih baru hege-hege cari Malaysia.